Gala-Yuzawa ke Fujitan yang lagi best? Jom kita plan dengan Jom Japan. Fujitan Snow Park ni yang specialnya ialah kita dapat main snow dengan background Mount Fuji. Jadi scenery dia sangatlah cantik. Untuk family yang nak bawa anak-anak main snow memang sangat sesuai dekat sini. Dan jaraknya tak jauh sangat pun dengan Tokyo. Cumanya kalau dibandingkan dengan Gala-Yuzawa, Gala-Yuzawa ni is a whole different experience. Kita kena naik bullet train, lepas tu naik ski lift ataupun gondola untuk sampai ke sana. Dekat mana? Yogi Sulawat. Snow di Gala-Yuzawa ni bukan sahaja tebal, tapi dia berkualiti tinggi. Apa maksud snow berkualiti tinggi? Senang cerita, snow dia soft dan fluffy. Dia tak keras. Jadi, korang boleh buat snow angel dekat Gala-Yuzawa. Kalau snow yang keras, dia macam ni. Sakit belakang ni. Sebab tu dekat Gala-Yuzawa lagi banyak aktiviti snow yang advance seperti ski mobile ataupun snow kart. Tapi ada je permainan yang sesuai untuk kanak-kanak. Jadi anda pilih scenery ke ataupun salji yang tebal?